Selamat datang ke Kolej Komuniti Temerloh, Pahang. Untuk makluman semua, kampus ini merupakan kampus larangan merokok atau vape. Sekarang anda berada di bangunan Dewan Ilham Bestari, Kolej Komuniti Temerloh. Dewan Ilham Bestari, Kolej Komuniti Temerloh mempunyai dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Bangunan Dewan Ilham Bestari ini dilengkapi dengan sistem kawalan keselamatan bagi menangani sebarang kecemasan. Sila beri perhatian anda sepenuhnya kerana talimat keselamatan ini sangat penting sekiranya berlaku kecemasan di dalam dewan ini. Sila beri keutamaan kepada warga emas, wanita mengandung dan orang kelainan upaya. Sekiranya anda terdengar penggera kecemasan berbunyi, anda dikehendaki bertenang, duduk di tempat masing-masing dan tunggu arahan yang diberikan. Terdapat dua tempat berkumpul sekiranya berlaku kecemasan. Pertama adalah tempat letak kenderaan berhadapan bangunan pentadbiran Blok A. Dan kedua adalah kawasan tempat letak kenderaan bersebelahan Dewan Serbaguna. Sila guna pintu kecemasan di bahagian hadapan dan belakang Dewan untuk berkumpul di tempat berkumpul. Sekiranya anda berada di hadapan Dewan, sila guna pintu hadapan untuk keluar meninggalkan Dewan. Dan jika anda berada di bahagian atas Dewan, sila guna pintu belakang Dewan. Sekiranya anda memerlukan bantuan, sila hubungi unit keselamatan Kolej Komuniti Temerloh di talian berikut. Semoga talimat ini memberi manfaat kepada semua dan semoga majlis berjalan dengan lancar. Terima kasih.